Hai bang, sampai bila nak pakai motor kecil? Jomlah upgrade Morini Ultrac 450cc. Layan video ni sampai habis. Motor ni bukan touring adventure yang biasa, tapi mai dengan spek untuk off-road. Ground clearance dia pun boleh tahan pada juga 220mm. Kalau cakap bak selamat, mai siap dengan knuckle guard. Lepas tu dekat bahagian bawah ni pula ada skid plate. Cuma skid plate dia plastik lah. Selain tu kalau abang nak buat off-road, dah siap ada harness dekat atas ni. Lepas tu lampu pun mai fully LED depan belakang. Kalau abang nak buat long distance pula, box 3 biji ni kami bagi percuma je sebab enjin dia boleh tahan padu juga. Enjin 449cc double cylinder dan juga liquid cool. Fuel tank pula besar tau, 18.5 liter. Takkan tak cukup. Riding position ni memang ergonomi. Tambah pula untuk orang belakang mai dengan separate seat. Meter TFT ni abang boleh tengok map terus dekat dalam tu. Lagi pun boleh connect dengan handphone. Okey, mai tengok bahagian belakang ni mai dengan monoshock dan juga bahagian depan upside down fork. Ibaratkan abang beli sebiji motor tapi dapat dua function. Mestilah abang kena beli Morini Ultrac 450. Cara nak dapatkan pemuda, tekan beg biru. Nanti kami roja tau. Janji tau beli Morini Ultrac ni nak pakai daily pun tak ada masalah.